Ustaz akan tinggalkan PMB. Saya Muhazli bin Muhammad adalah Presiden and Founder untuk Glide Group of Companies. Kita mula 2007, tahun ini adalah 18 tahun. Kita dah lebih pada 18 tahun, kira dah mature lah. Kami ini bercita-cita besar sebenarnya. Satu hari nanti, mungkin dalam tempoh 2-3 tahun lagi, syarikat kami dipaparkan di Bursa Saham Malaysia. Okey, mengenai PMB ni, mungkin saya cerita sikit sebagai background macam mana kami bermula dengan PMB. Sebenarnya saya maktul tak budi dengan PMB ni. Ada sentimentalnya. Pada tahun 2018, kami mengalami masalah kewangan, krisis cash flow. Sebelum ni kita ada facility bank daripada commercial bank. Commercial bank ni bila kita susah, dia akan buat nak tarik, nak keluar daripada kita. Dia kurangkan fasiliti kita. Dia naikkan interest. PMB membiayai kami sebanyak 1 juta. Nak jadi usahawan ni bukan satu kata boleh kita buat dalam sikit masa. Kita kena ada daya saing, kena ada semangat, tak boleh berputus asa. Kita tahu bila kita di luar perniagaan, kita kena bersaing dengan negara dah established.